Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amanda Marsha binti Muslim. Saya dari kelas 2 Aisyah. Hari ini saya nak bawa semua orang mengembarakan satu hari yang sangat istimewa. Bukan hari raya, bukan hari merdeka, tapi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insan yang paling mulia, yang paling hebat dan paling kita sayang. Kawan-kawan, Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dipanggil tahun Gajah? Ceritanya begini, ada seorang raja bernama Abrahah. Dia bawa tentera bergajah yang sangat besar. Dum, dum. Mereka mahu robohkan Kaabah. Tiba-tiba Allah hantar tenteranya. Burung-burung ababil. Burung-burung ababil membawa batu-batu kecil dari neraka lalu menjatuhkannya atas tentera Abrahah. Wush, wush, plak, 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 plak. Habis tentera bergajah kalah. Subhanallah, hebatnya kuasa Allah. Beberapa bulan selepas itu, lahirlah seorang bayi yang sangat istimewa. Namanya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika baginda lahir, suasana menjadi terang menderang. Seolah-olah dunia menyambut insan yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Nabi Muhammad membesar dengan penuh kasih sayang. Baginda suka senyum, suka tolong orang, sayang kanak-kanak dan sangat jujur. Sebab itu orang Mekah memanggilnya Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Kalau kita ikut Nabi, kita juga kena hormat ibu bapa, sayang kawan-kawan, rajin tolong orang dan sentiasa bercakap benar. Hari lahir Nabi Muhammad SAW adalah hari yang penuh berkat dan istimewa. Marilah kita selalu berselawat, mengamalkan akhlak Nabi dan menjadi anak yang baik. Ingat, akhlak Nabi itu bagaikan bintang di langit. Semakin kita ikut, semakin bercahaya hidup kita. Sekian sahaja cerita saya tentang hari istimewa, iaitu hari lahir Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.